Assalamualaikum. Alhamdulillah pada pagi ini saya sekali lagi bawakan tuan-tuan di sekitar Masjid Al-Hasanah mana Baru Bangi. Dan kita cuba tengok pagi ini iaitu Selasa 9 hari bulan 12, apa menu yang ada di laman kafe kita laman kafe Al-Hasanah. Saya dipahamkan ada menu yang baru ini. Kedai-kedai seperti biasa baru buka. Jadi ini kita cuba tengok menu. Dan ada tambahan gerai baru, nasi ayam penyet. Boleh tuan-tuan datang mi rebus dan sebagainya. Dan hari ini saya bawakan tuan-tuan menu baru menu baru di Hasanah Cafe ni. Dan ada pertukaran nama di nasi lemak Nasi lemak dulu Aunty Aino lah tukar nama Mama dan Papa. Jadi ini saya nak tunjuk tuan-tuan Kita ada menu baru. Itu ni saya nak tunjuk tuan-tuan. Nasi lemak buluh Betul nasi lemak buluh tuan ni? Okey. Nasi lemak buluh. Nasi lemak buluh ni dia. Rupanya tuan-tuan saya pun baru jumpa. Ini di Aromat Classic Kitchen. Kita ada satu menu baru iaitu nasi lemak buluh. Ataupun bambu nasi lemak. Ini dia. Tauke dia sedang menyiapkan set ni. Tu. Dia ada telur. Ada apa lagi tu? Oh, dia macam lemang je tapi pendek lah. Yalah buluh Nasi lemak buluh bersama dengan telur, kacang dan timun serta kangkung. Jadi tuan-tuan yang berminat boleh cuba merasai ini. Merasai menu pada hari ini Jadi datang beramai-ramai ke Masjid Al-Hasanah. Ada pelbagai makanan juga menu baru. Dan tuan-tuan suka oh, ada rendang Rendang ayam Rendang ayam macam lemang lah juga.